Keseluruhan cerita ni bagi aku agak tergesa-gesa lah. Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, macam korang tengok, aku punya tajuk review kali ni adalah Mortal Kombat 2. Ya, aku boleh pergi tengok. Lambat sikit sebab aku dulu kan cerita Malaysia kan, cerita tarung Unforgiven. Okay, kalau kau nak tengok review aku, kau boleh tengok kat dalam YouTube channel aku. Dan kalau kau nak tengok wayang cerita tu, ada masih lagi ditayangkan sekarang, tengah orang kata hangat lah kan. So, okay, kita kembali balik pada filem yang sepatutnya aku nak review, Mortal Kombat 2 ni. Mortal Kombat 2 ni sebenarnya dia adalah sambungan pada untuk Mortal Kombat pertama tahun 2021. Dan sebelum ni ada, tapi ni kira orang kata reboot dia balik lah. Dan korang mana-mana yang tahu pasal filem ni, ya, filem ni adaptasi daripada permainan video dia ataupun video game Mortal Kombat juga tajuk dia. So ya, banyak benda yang agak sama. Nanti aku uraikan lagi. Okay, kali ini cerita dia macam mana? Bagi aku Mortal Kombat tak banyak jauh beza. Macam aku cakap, dia diadaptasi daripada video game. So dia banyak berlawan, kisah perlawanan untuk orang kata merebut tahta ataupun merebut alam kan. Aku pun tak berapa sure ataupun aku pun tak berapa nak reti jugalah dia punya sejarah-sejarah cerita tu kan. So cerita kali ini apa yang best bagi aku adalah, dan aku rasa peminat-peminat video game dia pun akan sangat enjoy lah dia punya fighting scene. Wah, bagi aku fighting scene dia sangat-sangat gempak. Dia punya koreografi dia best. Banyak pula tu fighting scene dia. Dan cerita ni panjang tau. Daripada awal sampai ke akhir dia, kau takkan boring dengan cerita ni. Orang kata tak ada fighting lah. Dia macam dalam lebih kurang 5 minit, selang 5 minit macam tu dia ada fighting dia kan. Dan fighting dia, kalau kau tengok, kau memang puas lah. Dia bukan satu fighting yang terlalu kejap ataupun mungkin ada setengah-setengah filem kau akan bosan dengan fighting scene dia. Tapi kali ni bagi aku dia punya fighting, duration fighting dia tu untuk satu-satu scene sangat baik lah kan. Dan fighting dia, wah, kalau kau tengok macam dalam video game kan, dia memang brutal. Fatality dia gila gempak. Dan aku sure siapa-siapa peminat video game dia akan sangat enjoy kan. Aku ya, walaupun aku nak kata tak minat ke minat, aku tak boleh cakap lah. Aku just di tengah-tengah lah antara peminat ataupun tak video game dia. Bagi aku pun sendiri enjoy kan tengok bila dia ada brutal scene dia tu kan, bila fighting tu yang bagi aku di antara benda yang sangat-sangat boleh di highlight kan. Apa yang juga best adalah watak Johnny Cage yang dilakonkan oleh Karl Urban, nama dia kata silap aku. Pelakon ni pun dah agak lama kan. Watak Johnny Cage ni kalau tak silap aku, dia ada pada tahun yang 1990 berapa aku tak ingat tu kan, yang mula-mula sekali filem untuk Mortal Kombat. Watak tu ada, tapi pelakon dia pelakon berbeza kan. Dan dia adalah bagi aku penyeri dan membuatkan cerita ni tak hambar kan. Watak dia dan lakonan Kurt Urban tu memang sangat best lah bagi aku kan. Dia juga watak orang kata pak lawak dalam cerita ni kan. Comic relief untuk filem ni kan. So banyaklah dia punya part-part komedi dia yang dia buatkan cerita ni macam kecil. Dia tak hambar, dia tak rasa macam terlalu fight dia tak rasa kau tepu dengan fighting kan. Dia buat kau rasa loose sikit, dia buat kau rasa terhibur kan. Tak adalah orang kata just nak fight je kan. So tak adalah bosan. Tu yang buat lagi kan cerita ni tak bosan kan. Dan apa juga yang best bagi aku, ya, dia banyak benda lebih baik daripada filem dia yang pertama kan. Dari segi action dia, dari segi brutality dia, dari segi scene-scene komedi dia pun ada. Namun apa yang kurang best pula, macam aku cakap, bila dia dah terlalu follow game tau. Dia ya, dalam cerita ni pun jalan cerita dia macam game. So kau akan rasa plot dia ataupun jalan cerita dia macam tak fokus kepada sesuatu benda tau. Dia tak fokus ataupun tak detail jalan cerita dia. Itu yang buatkan mungkin akan rasa sedikit spoil. Dalam cerita ni bagi aku dia ada dua watak utama tau. Watak Johnny Cage dengan watak Kitana. Tapi
aku dapat rasakan macam watak Kitana ni dia macam agak tenggelam tau. Sedangkan kalau aku cakap mungkin akan spoil kan. Kau kena tengok. Sedangkan watak dia dalam cerita ni pun penting. Tapi disebabkan, mungkin salah satu sebab dia adalah terlalu banyak watak-watak yang dikeluarkan ataupun yang ditunjukkan lah dalam cerita ni. So watak Kitana ni macam dia punya screen time agak tergesa-gesa ataupun agak sekejap. So kau tak dapat nak nampak dia tu menyelar. Tapi walaupun macam aku cakap dia ada dua watak utama, Johnny Cage, tapi Johnny Cage dapat menyelah, dapat screen time dia pun banyak, dia pun dapat menyelah walaupun dia bukanlah pahlawan ataupun hero yang paling kuat dalam cerita ni, tapi dia orang kata diberi spotlight. Tapi untuk Kitana dia jadi tenggelam, sedangkan sepatutnya dia yang macam the chosen one lah dalam cerita ni kan, tapi nampak dia tenggelam. Tu yang bagi aku sayang lah untuk watak Kitana ni, kesian lah dia kan. Lepas tu apa juga yang kurang best bagi aku adalah CGI dia. Bukanlah kurang best ataupun teruk sangat, tapi bagi aku untuk level Hollywood dia agak ya biasa, so-so je, tak adalah nampak gempak sangat. Ada certain tu kau nampak lah dia macam agak green screen sangat ataupun nampak macam sangat fake, sangat orang kata grafik lah orang cakap kan. Lepas tu benda yang bagi aku spoil, fighting dia bukan tak best fighting dia best, tapi fighting dia bila dia dah bertemukan lawan ni dengan lawan tu, kau dah tahu dah siapa menang. Itu yang just kau boleh enjoy lah dengan perlawanan tu, fighting tu kan, kau boleh enjoy dengan fighting tu. Tapi kau dah macam, bila kau nampak, kau dah tahu yang watak ni akan menang, tapi bila kau nampak dia macam nak kalah, kau tetap menidakkan, alah confirm dia menang je kan, confirm yang ni kalahnya. Tu yang bagi aku jadi sikit spoil lah. Macam kau kata sepatutnya dia ni menang lah kan. Kenapa kau nampak macam mula-mula dah nak kalah kan, kau rasa macam tak adanya mesti dia menang. Lalu betul-betul dia menang. So cakap memang kau boleh jangka lah dia punya perlawanan tu. Tu yang bagi aku sikit spoil lah untuk aku kan. Keseluruhan cerita ni bagi aku agak tergesa-gesa lah. Tapi tu lah, bila fighting dia, bila tahap brutal dia tu memang gila gempak, darah-darah penuh lah kan cakap. Dan bagi aku ya memang peminat penggemar game dia akan sangat enjoy lah. So kalau kau tanya aku berapa bintang, ya kalau dia punya fighting scene tak segempak ni ataupun tak sebrutal ni, aku rasa dia akan jadi a bit hamba. So ya, aku boleh bagi 8.5 bintang per 10. So ya, mana-mana dia punya peminat video game dia, aku rasa korang akan sangat enjoy dan korang ya patut pergi tengok lah kan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Mortal Kombat 2, aku harap korang dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian. Assalamualaikum.